Assalamualaikum. Hai, kembali lagi kita di Makcik on Mic. Okey, bersama saya pada kali ni kita bawakan sekali lagi Cik Daisy kita untuk berkongsi pengalaman beliau di spa. Cerita seram lagi ni. Okey. Okey, Cik Daisy. Okay, Assalamualaikum. First saya Daisy lah. Macam yang mana tahu, saya ada pengalaman dekat spa sebelum ni yang seram lah. Tu the first yang paling seram saya rasa. Kalau saya awak nak levelkan seram awak tu 1 ke 10. 8.5. Oh, seram. Seram. Sebab dia mengenai dengan orang yang tak ada kat dunia ni. Nak tahu kan? Faham. Okay, first customer ni dia datang malam. Kebetulan pula tim saya tu Tadi sebelum ni Cik Wina tu pun malam. Kisah-kisah ni semua malam lah. Semua malam. Kalau tengah hari atau pagi tu tak selalu ada lah. Sebenarnya malam lah. Kalau malam tu kebetulan pula saya saja yang ada customer. Sebenarnya tim saya pun ada customer, tapi customer tu cancel last minute. Then saya seorang saja. Dia datang spa, dia masuk macam biasa lah, dia buat cuca-cuca dia. Lepas tu saya tanya dia, okay, puan nak buat treatment, puan ada nama apa, puan ada buat appointment ke semua. Lepas tu dia cakap dia ada appointment. Lepas tu dia bagi tahu detail dia apa semua. Dan saya cakap, okay, puan hari ni puan ambil urutan 1.5 jam. So dalam seluruh urutan seluruh badan ni kita ada provide minyak apa semua kan. Kalau puan berminat untuk nak add on minyak kita atau nak upgrade minyak kita, puan boleh, kat sini kita ada 3 jenis minyak lah. Saya cakap macam tu. Dan dia kata, oh saya tak nak lah, saya ada minyak saya. Dia bawa keluar dari poket dia, dia bagi tahu saya dia bawa minyak dia lah. Tu dia suruh saya bau apa semua. Lepas tu saya pun bau. Saya pun tersilap dekat saya jugalah sebab saya bau kan. Pas saya bau-bau tu saya dah rasa minyak tu lain dah. Lepas tu saya cakap kat dia terus, tak maaf puan, sebab kita dekat spa kita memang tak boleh nak terima mana-mana minyak dari luar sebab kita tak pasti ingredient dia tu macam mana. Ya, betul. Takutlah kalau macam kita sendiri ke allergic ke kan dekat minyak-minyak tu yang kita tak tahu ingredient dia betul lah. Kan nanti kalau dia ambil minyak dari mana kita tak pasti kan. Tiba-tiba kita urut nanti jadi apa-apa nanti dia akan salah. So lebih baik lah untuk keselamatan kan. Kenapa? Betul. Lepas tu saya bawa dia masuk dalam bilik. Saya cakap, okay puan, sebelum kita masuk bilik kita kena kita kena cuci kaki dululah. Semua tu kan. Then bawa masuk dalam bilik. Lepas tu dia cakap macam ni. Saya cakap macam ni kat dia. Biasalah kita kan ada prosedur untuk nak tukar pakaian apa semua tu. Lepas tu saya cakap, okay puan, sekarang ni saya dah provide kain batik, panties dengan shower cap. So puan boleh tukar pakaian dulu. Pakaian puan boleh sangkut dekat tempat sangkut baju tu lah. Then dia kata, saya nak guna kain batik, saya boleh ke? Saya cakap, minta maaf puan, sebab kita kena guna kain batik kita punya spa. Nanti mudah kita nak cuci dan kena minyak pun taklah orang kata. Kadang ada setengah kain batik yang mahal ke apa ke, kena minyak nanti jadi isu pula kan. Lepas tu dia macam okay tak apalah, saya tukar. Lepas tu bila tukar habis dah saya tinggal dalam bilik lah dan nak tukar pakaian. Lepas tu saya keluar. Lepas saya keluar, saya masuk balik. Saya nampak kain batik dia tengah pakai kain batik dia. Lepas tu nak start mengurut, dia pakai kain batik dia sangkut. Saya tak tahu apa function kain batik yang dia pakai tu. Dia sangkut kain batik dia tu warna merah. Kita kan dah bagi. Kenapa dia nak ni lagi ya. Dan masa kain batik tu pula, yang saya pelik sebab dia tak bawa beg apa-apa. Kat mana dia tak kain batik dia tu? Kain batik dia warna merah. Dia sangkut dekat merah sangat ke? Merah hati. Saya dulu pun ada kan. Saya pernah cerita lah. Pasal student saya yang saya ambil tu. Yang dia kata yang ada orang panggil dia pakai kebaya merah. Kebaya merah juga. Ini kain batik warna merah. Saya pun tak kata apa-apa lah. Saya pun dia sangkut je lah macam tu ke? Ada dia pakai ke tak ada? Ada. Masa dia pakai, lepas tu nak start mengurut, dia buka kain batik tu, dia letak. Sedangkan kain batik yang kita bagi tu dia dah pakai dah. Pelik lah. Saya pun dah rasa pelik dekat situ. Betul. Dalam masa tu time tu spa memang sunyi lengang. Hanya dengar lagu je. Lepas tu tak apalah. Saya pun continue apa semua. Saya cakap, okay puan, sebelum kita mengurut ni, saya nak minta puan freekan kain dan menerap. Sebelum dia nak menerap tu, dia sediakan coklat 5 biji. Lepas tu dia ambil coklat tu, dia letak kat sebelah dia.
Lepas tu saya minta dia menyarap dulu kan. Lepas tu dia kata macam ni, dia ambil coklat dia 1 biji tu, dia buka, dia makan dulu. Oh, Dia dia makan dia buat sebiji 5 tu, 1 untuk dia. Lepas tu lagi 4 tu dia tak kat sebelah dia. Saya ingatkan dia memang ada penyakit kena makan coklat ke, dia takut bau mulut orang yang apa, ke. Ya, low blood kan. Dia kadar rendah tu orang akan makan dulu. Saya pun okey je lah. Saya cakap, okay puan, coklat puan boleh tak kat sini lah. Lepas tu dia kata, awak nak Daisy kalau awak nak, awak makan lah. Dia kata macam tu. Lepas tu saya macam, tak apa puan, saya dah makan dah tadi. Saya cakap kat dia macam tu. Lepas tu dia kata, tak apalah, lepas tu urut. Saya urut dia, urut. Ada pelik tak masa mula-mula urut, masa awak urut? Saya suruh dia baca Al-Fatihah lah. Lepas tu bila saya suruh baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah tapi mulut dia still kumur-kamit lah. Tak tahu dia baca apa. Oh, okey, faham. Time tu. Lepas tu saya pun start mengurut. Bila saya mengurut, di setiap part yang mana saya urut, bau minyak urut dia tu yang saya bau tadi. Oh, ya ke? Ya, saya tak tahu sebab saya tak guna pun minyak tu. Tapi macam mana bau? Bila saya buat flush, saya buat ringing apa semua tu kan, still bau dekat part tu je. Dan saya pun rasa macam nak marah tau. Dia rasa macam panas macam mana tau. Dan dia rasa macam dekat belakang langsir tu ada orang nak tengok. Kat bawah tu macam ada orang tidur. Takut. Lepas tu saya pun macam tak tahan. Saya minta itu yang kita tak suka kan. Ya, tak suka. Sebab dia mengganggu kita punya emosi sebenarnya. Lepas tu saya minta tim lah. Saya panggil tim saya, suruh teman saya dekat sebelah. Tapi tim saya pun tak boleh nak go. Kenapa? Sebab dia orang takut. Tinggal je lah saya dekat seorang-seorang dalam bilik tu. Saya cakap sudah. Tinggal seorang tu saya macam okay, kuat lagi lah. Nak habis 1.5 jam tu memang lambat. Tengok tapi jam tak habis-habis lagi. Sepanjang tu ada ke muka dia pelik ke, ataupun kelakuan dia yang agak pelik yang boleh lagi menakutkan ke? Ada. Time saya urut dekat bahagian belakang tu kan, bila kita nak urut dekat scapula kan, kita akan pusingkan tangan dia belakang tu kan. Dia buat macam ni. Pam, dia hempak. Saya macam terkejut lah, kenapa dia. Macam mana dia? Ada lepaskan ke atau macam mana? Tak pasti. Sebab masa saya bawa tangan dia ke belakang macam tu, lepas tu dia hempak. Saya macam, kenapa dia rasa pelik dah tu. Saya continue je urut. Tapi badan dia tak rasa sakit. Dia tak bergerak langsung time saya urut. Dia nak pressure kuat, saya bagi kuat tapi tak sakit. So saya dah fikir overthinking dah time tu. Lepas tu bila dia tangan dia hempak tu, saya terkejut. Bila saya terkejut, saya dah lagi rasa macam takut kan. Lepas tu habis urut dekat bahagian belakang apa semua, saya pusing dia ke depan. Time dia duduk tu, dia baring tu, dia dah macam dalam tidur, macam mayat tengah tidur kena ikat tu. Kan mayat kan bila dia meninggal kan kita kena ikat kan. Macam tu je lah. Lepas tu muka dia cengkung. Lepas tu senyum. Kepala dia macam tu je. Satu position. Dia tak bergalih mana-mana. Dalam masa yang sama juga, dia sepejam, dia cakap kat saya macam ni. Daisy duk mengurut ni ada keturunan ke? Kata gitu. Sepelik lah. Jarang customer akan tanya saya macam tu. Jarang. Pertama kalau kita yang macam muda-muda ni kan, customer pun dah tahu mana ada tok nenek moyang kita nak ngajak kita mengurut dah. Melainkan kita belajar. Lepas tu dia tanya, ada ke? Saya pun cakap. Tak ada puan. Saya memang pergi kursus. Saya memang pergi study bab-bab bidang ni. Lepas tu kata, oh ya ke? Macam tu. So, saya pun continue urut. Lepas tu, habis treatment. Okay, saya minta dia pakai baju. Saya cakap, tapi paling takut sekali tu yang pasal muka dia macam mayat tu lah. Saya rasa memang semasa dia pusing tau nampak muka dia tu. Muka dia tu macam tengah senyum, kena ikat belah atas tu, kan mayat tu. Memang itu ke muka dia masa awak, masa mula-mula dia datang awak? Tak, muka dia dah datang lain. Takutlah. Lepas tu saya pun macam, okay tak apalah, terima je lah, buat je. Sebab maybe dia sakit. Tapi awak tak pandang lah muka dia tu? Saya pandang lah sebab dia depan. Teman-teman dia patut kita letakkan eye pillow semua kan. Lagi kita rasa cuak masa tu sebab rasa macam saya tengah urut apa ni, macam saya tengah urut mayat. Itulah saya macam masa tu saya dah start overthinking lah kat situ. Lepas tu nak jadikan cerita pula, selepas saya urut habis semua, saya bagi tahu dia, okey puan, treatment kita dah habis, selesai 1.5 jam apa semua tu.
Lepas tu dia kata macam ni kat saya. Daisy, ambil lah coklat ni. Bagi dekat kawan awak 4 orang lagi. Saya nak tahu mana dia tahu kata kawan saya ada 4 orang. 4 orang. Sedangkan time tu yang bekerja 3 orang je. Betul. Lepas tu saya macam, pelik ni. Lepas tu Adakah dia macam dia pegang tapak tangan awak ke? tak ada. Masa awak urut tangan tu? Masa saya buat urut tangan pun semua dia tak ada pegang lah. Cumanya time dia hempah tangan dia tu lah yang saya takut tu. Masa dia bagi tahu ambil coklat 4 biji ni. Tak apalah, saya cakap tak apa puan, terima kasih. Saya pun tolak dengan elok dengan dia. Saya kata tak mau lah apa semua, tak cakap lah macam tu. Lepas tu dia kata dia pakai baju apa semua. Dia keluar. Masa dia keluar tu tak ada langsung pun beg yang dia bawa kain batik dia. Kain batik dia bubuh kat mana saya tak pasti. Dia datang tu ada pakai beg ke tidak? Tak ada. Macam mana dia bawa kain batik dia? Tak pasti. Ikat ke? Ke pakai double? Tak pasti. Dan saya tak nampak pun beg dia tu kat mana. Baik, tapi masa dia balik tu awak nampaklah dia bawa kain batik tu balik. Time dia balik, dia keluar bilik tu memang tak nampak beg. Tak nampak pun dia Tapi pegang kain awak batik. nampak dia pegang kain batik Tak. tu ke? Tangan dia kosong. Mana kain batik tu? Saya tak tahu. Lepas tu tangan tu yang ditinggal. lepas tu dia tinggal coklat. Tiba-tiba dia buat terlupa. Sebab saya tak mahu dah coklat tu. Dia terlupa. Dia kata, saya tertinggal spek mata saya lah. Dia masuk bilik tu balik. Sedangkan bilik tu saya dah nak kemas dah. Tapi bilik tu rasa seram jugalah dalam masa 2-3 hari tu. Sebab dia rasa macam aura dia lagi kan. Lepas tu dia kata, saya tertinggal spek mata. Dia masuk. Bila lepas dia masuk tu, dia ambil coklat dia bulan poket. Sebab dia tahu balik. Saya tolak. Lepas tu, lepas habis kejadian tu pun semua, saya memang tak attend dekat depan. Saya bagi tim saja. Saya je yang attend kat depan. Sebab saya tak tengok muka dia. Itu je lah cerita dia. Dan lepas habis kejadian tu, spa adalah dalam beberapa hari tu, setiap seminggu, bertemu seminggu, mesti akan ada sesuatu benda. Benda Tim apa tu? pergi spa, tengok-tengok ada bantai peluk atas sebab katil, melintang. Alas kaki daripada tempat duduk kat tengah. Tu. Lepas tu, satu minggu selepas kejadian dia lah. Lepas tu seminggu lagi pula. Maknanya ketara lah kalau ketara, Lepas 1 minggu tu pula, jadi lagi. Setiap minggu? Setiap minggu. Macam minggu ni bertemu dengan minggu depan. Tu je. 2 minggu. Lepas tu, diorang pun minta lah tim semua tengok CCTV pun semua. Tengok CCTV. Tak ada siapa-siapa pun. Nak kata orang macam masuk pun tak ada. Nak kata dia angkut dalam CCTV tu pun tak ada. Dia tak nampak lah pergerakan. Dia tak nampak lah kan. Itu je lah. Lepas tu dalam masa yang sama juga, saya pun jadi tak sihat lah. Maybe tak pastikan barang dia ke. Nama pun benda datang secara tiba-tiba. Betul. Kan. Mestilah dengan keadaan kita yang normal ni akan jadi terganggu lah. Sangat terganggu. Kalau ikut orang dulu-dulu, kau ni kena tegur ni macam itulah kan. Ibarat dia. Tapi itulah risiko. Semenjak kejadian ni, apa yang Daisy fikirkan ataupun apa yang Daisy nak tekankan dalam diri Daisy tu sebagai terapis tu? Tekankan apa ni? Tekankan macam sebagai terapis ni lah kita orang buat amalan kata, bukan, kita kena kuat lah daripada segi mental tu dengan fizikal tu kan. Bagi pendapat saya, nak jadi terapis ni, first macam mana makcik cakap tadi tu lah, kita kena kuat. Sebab bila bermain dengan customer ni, kita banyak emosi yang kita kena hadap. Betul. Bukan setakat emosi dalam kesakitan dia je. Emosi daripada diri dia sendiri, yang dari mana dia datang. Jadi bila yang setengah-setengah yang tak bawa apa-apa tu okey lah. Tapi yang jenis bawa, yang nak melepas benda yang tak sepatutnya tu agak kita kena susah lah, strong kan? lah sebenarnya. Betul. Tapi kalau fikir balik, dia kalau kita buat tak tahu, is better. Tapi bila kita tak tahu sangat pun tak boleh juga. Betul. Ni kita tahu benda tu ada. Kita takut lagi nanti jadi lagi teruk.
Contoh dekat tim lah. Pertama-tama tim yang lemah semangat kan. Takut kan. Jadi susah lah benda tu. Dan automatically kalau kita ada sekeliling kita yang takut, kita pun jadi takut lah. Jadi takut lah. Betul. Jadi macam kita dah macam tak percaya dekat diri kita juga tau. Macam kita ikut takut lah. Sikit takut. Aduh, saya tak suka lah perasaan tu. Betul. Saya tak suka. Saya dah pernah mengalami tu. Alamak, nak pergi sini pun takut. Tambah kalau customer nampak lagi kita takut. Perkataan takut tu melebihi daripada segala-galanya tau. Jadi macam mana aku ni nak buat kerja kan. Dia cuma ganggu lah. Lepas daripada 2-3 hari tu saya rasa macam emosi saya terganggu sikit lah. Sebab saya rasa macam mayat ni masih ada lagi ke dalam spa? Ya. Dia masih nak tengok aku je ke? Tapi lepas urut tu dia keluar macam biasa je lah. Dia keluar balik macam biasa je. Dia cakap lah. Dia cakap okay apa semua. Keluar balik. Tak pastilah. Tapi tengok muka dia tu macam makcik yang duk mengurut. Makcik-makcik bidan ke tak pastilah. Sebab tengok macam dia kata dia selalu buat minyak semua sendiri lah apa semua. Okay, faham. Itu saja. Itulah risiko-risiko kita ni sebagai terapis ni. Sangat risiko. Kadang-kadang orang ingat macam alah kerja terapis cukup. Betul. Tapi itulah hakikat dia sebenarnya. Orang tak faham kan. Sebab seolah-olah macam kita nak kena ambil penyakit customer tu. Kalau bila kita urut tu, kita kena bagi soul dia apa semua kat dia kan. Jadi kita punya dah habis kat dia, kita ambil dia punya balik. Macam tu lah. Okey, terima kasih. Sama-sama kasih. Kerana sudi meluangkan masa bercerita dan berkongsi pengalaman seram ni